我明天拜拜才开始要拜，拜不吃中午1个月。中午不吃而已啊。早上也不吃，中午也不吃。那吃几点的？差不多6点半，不知道啦，差不多6点半吃，跟以前一样啦，1个月那个了，因为ini要过年了。到10月几号？明天几号？明年3月几号？明天几号？12号。明天12号对，要到12号差不多1个月。好了，比较接近了，等一下饭比较不浪费。看看会不会减肥？ Oh ya, sendirian dipetikin ya, kayak gini jadinya. Ini kayak seledri, godong merah ini juga harus dipetikin. Ini godong lap. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Ayu Jayut, semangat. Hari ini ceritanya nyonyaku masak besar untuk sembahyangan di kuil hari ini telah tiba ya. Jadi wis tak siapin, aku tadi wis ngalupin wis apa. Terus aku mandi dulu sebentar supaya nanti kalau sampai masaknya sampai siang itu saya nggak kebingungan teman-teman kayak gitu. Kuku ya contoh ya 下去一起煮吗？回来不加，半个钟头，滚半个钟头。好，再放萝卜，萝卜烂的时候那个是最后再丢。好。就是全部烂，叫它火不要弄得大不大？很大，也不要很小，很小味道会不香。哦，要滚小滚。小滚。好，等开始滚了，你才可以丢萝卜。丢萝卜，这个是最后不要很急的。这个就要吃的时候再丢，那个也是很快。那个是煮麻油鸡的。我煮麻油鸡，对。你要讲清楚啊。ini ya cuma yoji。就是现在去就是这块白骨先下去炖它。下去炖它。加10冰才得1、2、3、4啊，1、2、3、4，4冰。那个什么那个。香那个什么香菜也要拿去，我已经洗好了。对啊，我放一起。Ayam kuah arak beras sama jagung, sama tuh 2 menu ini dikirim dulu ke sana. Kemarin kita itu nyicil teman-teman malam. Nah ini bakso, ini perut non halal, ini tulang. 不是要吃什么？我们不要拿太多，拿一点点就好了。那个屁股他们不要，欺负。一个鸡还要加翅膀，还要加龟。一只鸡。没有看到鸡腿。kalau 欺负也不要吃。QQ 一条鱼，对。晚上再吃呀。对。这个排骨半个小时下去滚一下。等一下，半个小时加萝卜，这个最后的要吃的要拜的时候再放。要拜的时候再放。这个都烂了，你跟他讲说都烂了。都烂。Thế吃早餐了，吃早餐了没？Sampai kuil ya, mau sembahyangan. Sembahyangan ini nyonyaku ya teman-teman. Jadi ini teman-temannya juga sembahyangan, banyak orang sembahyangan. Ada berbagai macam buah. Kayak gitu. Macam-macam. Kura-kura ya teman-teman. Ini 5.000 NT teman-teman, 2,5 juta rupiah kayak gini. Mahal banget. Bunga kemarin yang beli itu. Berasa banget ya di mata sampai perih. Kayak gini, ya wes lah. Ini mau memasak di sini ya, tak bawa ke sini semua. Hah? 大锅吃都没有。加10冰的1、2、3、4我的台的是。OK。好。masih merah ya. 我明天拜拜才得开始要拜不吃中午1个月。中午不吃而已啊。
早上也不吃，中午也不吃。那吃至几点的？差不多6点半，哎，不知道啦，差不多6点半吃，跟以前一样啦，1个月那个了，因为ini要过年了。到10月几号？明天几号？明年3月几号？明天几号？12号。明天12号对对，要到12号差不多1个月。好了，比较接近了，等一下饭比较不浪费。看看会不会减肥？对呀、顺便减肥，但是要做什么？那个我这样比较看得出来，如果很大的头体，对不对？我们炒的时候看不出来哦，好吃啊！因为是晒冷冻。不要。Nah, ini sawinya segini banyaknya teman-teman. Ini kualitas 你要拿 super. 多少拿？快点。 Sentok mah, 等一对啊下不够一。颗放这个，等一下不，这样可以啊？这样多一点没有关系。 2个很多啦。真的这样，然后了呢？但他也当里长对。哦，里丢里长，一定好算好厉害哦。不是啦，我说要小心，不用切。料丢香菇，太给我拿。蛋最后啦，对不对？最后是蛋，葱你揪一下这个葱，不要太多。给它捞起来，我们可以捞，对不对？香。Ini dalamnya ya, ono bawang merah, bawang putih, tulang babi, scallop, jamur, urang, mas pokoknya naik kabeh. 我带一点。我带一点。千布啊，对呀，全部啊。那放在那边。用鸡linh鸡那个也好吃，对对。对呀。来不加红萝卜怎么样？爆，但是变黑，啊？变黑。变黑色。它有酱油啊。对呀，下去炸很好吃。你要那个好吃。喜欢吃炸。如果太太没事烫一点。没有，还有红的。他酒，说很快烂。台南餐厅那个很厉害的，对，它也是这样的，餐厅比较漂亮的，哇，味道好。好甜的，对。这个什么？这个白菜它本来有口感的，对，它有味道。这个好看。炒蛋，盐巴等一下会撕掉。再一次了。再炒。干贝就要多少钱？不知道啊，不用买啊，我们冰箱很多啊。对。冰箱还有一瓶干贝酱，那个也可以煮。哎呦，那个没有人要吃那个，漂亮而已。来，安有没有加胡椒？胡椒有没有加？没有，没有加胡椒就这么好吃，还加胡椒？随便。把杯。哦，每年不一样。要把杯，把的有杯，那才可以。多少钱5000。马上好贵，对不对？等一下放这里。等一下不用加热，对不对？这样是好了，对不对，太太？不。拿一个小锅子吗？我来拿。啊，太太先拿一下，我们拿多少？我不知道。那个下面这个不用好，等一下我再来拿锅子，我也不知道，因为他们喜欢。对，3个人。这样对对，不要放它的上面，不要。这个我要杀这个一下好不好？顺便杀这个一下，最后再炸。没有关系啊，等一下最后啊，看这个肉也很多的，不用绿花椰菜没有关系。他会带回来。带回来我们自己吃啊。不要乱
但是山姑丈是很怎么样？他是很脏的人。不是。Gini rempong ini nyicilnya dari kemarin teman-teman. Macam di dalamnya itu ada ya. Ini tuh sawi putih. Jadi sawi putih kalau di Taiwan tuh biasanya diungkep bersama macam-macam non halal. Nah, ini telur goreng garing nanti ditaburin di atasnya. Ini kita nyisain buat nanti malam. Ini hampir setengah rolas. Nah, ini tuh hari gimana ya bilangnya teman-teman, besok itu puasa teman-teman. Jadi aku izin nyonya puasa, jadi nyonya aku tuh biasa teman-teman, soalnya hari biasa juga pernah puasa, terus berapa kali juga puasa. Saya tuh di Taiwan itu berapa kali puasa di Taiwan. Jadi dulu saya itu datang pertama kali di Thailand itu 15 hari puasa itu saya terbang dari Indonesia. Masya Allah. Jadi saya berangkat dari Indonesia itu tahun 2015 seingat saya teman-teman. 2015 15 hari puasa saya itu terbang ke Taiwan. Jadi 2015 pas puasa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 kali puasa teman-teman. 10 kali puasa, 10 kali lebaran. Terus pas pertama kali saya memasuki rumah majikan ini setelah hari lebaran ya. Jadi setelah lebaran 1 hari saya tuh pindah ke sini teman-teman. Kebetulan saya tuh ganti majikannya pas bulan-bulan puasa kayak gitu. Jadi dulu itu saya puasa itu berapa hari itu di rumahnya kakak ipar saya, di punya majikan. Jadi kakak ipar saya itu ada di Yinlin, Changhua sana kalau nggak salah. Saya 3 minggu atau 2 minggu saya di sana teman-teman. Nah kita ulupin ya, tambahkan garam. Nah gimana rasanya setiap lebaran nggak pernah di rumah saya itu biasa teman-teman. Zaman dulu kala pas waktu saya kerja di Indonesia pun itu, waktu saya di Surabaya itu beberapa kali saya juga nggak pulang karena majikan saya itu punya anak bayi, anak kecil. Jadi saya itu bagiannya ngomong kan, jadi pulangnya itu gantian. Mbak yang satunya pulang dulu setelah 2 minggu atau apa gitu, baru saya yang pulang. Pas waktu di Jakarta, kalau di Jakarta itu ditanyain siapa yang mau tetap di sini tapi dibayar lebih kayak gitu. Waktu itu saya juga ngambil. Jadi ada beberapa kali pas di Indonesia itu saya juga nggak pulang. Pulangnya itu di hari lain setelah lebaran kayak gitu. Tapi saya juga nggak apa-apa. Jadi otakku dari zaman dulu tuh pikiranku tuh uang teman-teman, mencari uang. 40几豆，对呀，台湾都爱说不，以前他很厉害啊，卖猪肉那边，是给他的。真的吗？当然他的跟现在的 stainless 不一样，看这个好，以前的好，不会生锈，好，这个谁送我的你知道？哦，那很节俭啊。他把钱呢100块乘200块这样子。哦。所以他今天他才有房子住啊。对对。啊，不是我。它比较甜。putih。盐巴最主要就是度。这个最后挑剔。当然了。有人说这样，所以不要太少。很好吃，健康最重要。油，你手机好油。哎呀，这个顺便撒一下，再炸的太烂不好吃。Seperti ini ya, ini buncis ya. Nah ini mau goreng ikan ini ya teman-teman, ada 2 ekor. Iwaknya rodok kuru. Seperti ini. Belinya 1000 lebih. Ini panas disik. Hai mei inian 也没有什么保鲜的，有时候但是也不用太干。
带，谢谢，好吃。哦，好硬啊！啊，好硬。嗯，好 Q 的，哇，好吃。这个是做那个灰鸡丸的丸子那个，是啊，太太。你吃那个一块，我做这个给你炒一块。谢谢，好吃。太太有没有说看看？好甜哦，好甜。这个好吃。这个790的好吃啊。然后昨天那个很大那个。masuk. Ya, ini saja. Hả?它的跟比较多。这个蒸哦，下去那个很好吃。这个沙沙我也可以，剥一剥沙沙。我喜欢哦，有凉就好了。我们一起沙蒸沙螺也好吃，甜甜我也一起撒。不要了，要盐巴哈，盐巴哦。好了，太太可以丢下去。你收。Wah, pengen ngobrol depan-depan. Tapi聊天啦。我们今天要拜谁呀？马来西亚的虾仁，马来西亚，马来西亚的虾仁好漂亮。这个如果在餐厅都2000块。好了，可以捞起来啊！我捞。马来西亚punya udang ya。不够咸。不要太咸，太咸也不好。看。好啊。吃这个东西，不知道啦，随便。没有很多人。我们一起吃，我们留晚上。晚上等一下我加热，很简单，比较香哦，有蒜头，还没。等一下放在这里吃的。对不对？我们留意我啊，pengen nganggo micin ya. Ayo,这个有来。有咸了吗？没有了，烟味。Cho hijau kan sudah siang. Hồi à rơi rơi tiếng hạt. Sudah piensen he. Nah, gue guys, pokoknya nemen pokoknya. Kabeh dikai micin.
pokoknya menebarkan micin di negara Taiwan aku sukses ya. Nyonya aku saking ketularan. Terusin. Semok sih.这个帮忙切又怎么样？这个简单的是，我们也要留一点点，对对，我们留在这里。Duluan itu nyonya aku masak sendiri teman-teman. Aku cuma nyiapin. Nemu baju hujan ya, ini punya nyonya, boleh dipakai. Jadi aku nanti pakai baju hujan daripada pakai payung riweh. Nah, gede banget ini. Nah ini jadi masakannya udah siap. Baru ini nanti aku mau pakai ini. Daripada payung ribet teman-teman. Udang juga dari orang ya teman-teman, saudaranya ngasih buat dimasak, makan juga titipan. Ini kan wis dimasak ya, ikannya Ibu Sultan. Ibu Sultan. Yang tete. Hungsi. Đi cho Lily. Hắn sang在饭店。他在餐厅。加漂亮。Kita wrapping ya, soalnya nanti sembahyangan itu sampai sore. Ini tuh brand dari mana? Ini dari Costco, teman-teman. Itu ya在冰箱。我放一起。好像在小冰箱。哦，我们留。好。了 wasabi。什么 wasabi 太太要买新的。妹妹太太阿公都差不多。没有看到，在哪里？因为不是我们放的，都会找不到。这样没关系，对。这个蛋留在我们家，辣椒酱不用带的。不用，没有用。那个太太多少？看一下，我拿我洗。等一下啦，你那个。这个太太挂菜柜不要吗？丢掉吗？挂菜柜。哦，这干好，走，讲，几个放在旁，到这过来。
这个瓜菜龟切定还要吃？好，等一下姐姐也不要吃。这个手痛。没有放这个，开慢走就好，不要擦药。要擦要擦。哎呀，啰嗦。对太太好也没有用，拉手啰嗦。对呀，这擦药是比较快哈，马上了。然后随便，我也不舍我的动，这个咯，在这里，在这里。啊 ，OK， 好。啊，这个地方痛。下不？好。哇，在吃饱饭的药有没有吃，太太？有。